Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersua dalam podcast Rakyat.my yang akan membincangkan soal masa depan kerajaan Madani. Dan pasti ini persoalan yang cukup penting kepada negara kita maupun seantero dunia kerana kerajaan yang pada hari ini telah melebar ke seantero dunia keberadaan serta jangkauan kesan kepemimpinan di bawah kerajaan Madani pada hari ini. Dan Alhamdulillah pada kali ini kita bersama dengan Datuk Lokman Adam, MKT UMNO, ahli majlis tertinggi UMNO, rakan lama saya dalam perjuangan reformasi sejak 1999 yang lalu dan kini bergiat sebagai pucuk kepimpinan utama dalam UMNO pada hari ini selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO atau MKT UMNO. Jadi peringkat permulaan ini saya fikir memang pada peringkat awal kerajaan perpaduan ini pada tahun 2022 yang lalu memang orang akan menjangkakan kononnya kerajaan perpaduan atau kemudian lebih dikenali sebagai kerajaan Madani ini akan tumbang dalam bila-bila masa sahaja. Malahan dianggap mereka sudah cukup jumlah bakal tumbang kerajaan Madani. Cukup jumlah bakal tumbang kerajaan Madani. Sehingga ada keresahan tertentu akan berlaku tebuk atap dan seumpamanya. Namun Alhamdulillah saya fikir dengan kecekalan terutama di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah telah memungkinkan kerajaan ini bertahan lebih 2 tahun dan insya-Allah akan bertahan sehingga paling kurang penggal pilihan raya ke-16 yang akan datang. Mungkin komen awal Datuk Lokman rakan saya dalam hal ini untuk kita kongsi bersama bagaimana dia survive sampai ke tahap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertamanya saya rasa salah satu perkara yang menyebabkan kerajaan ini kekal dan tidak berlaku tebuk atap ialah kerana kalau dulu boleh berlaku tebuk atap sebab setiap ahli parlimen berhak untuk memberikan SD ataupun persetujuan bagi mengangkat sesiapa saja menjadi Perdana Menteri. Ya. Tetapi selepas diwujudkan pindaan perlembagaan yang lebih dikenali sebagai Akta Anti Lompat Parti. Ya. Seorang ahli parlimen yang mewakili sesebuah parti politik, mereka tidak mempunyai kebebasan seperti mana dulu. Kalau mereka masih mempunyai kebebasan, maka seawal pilihan raya umum, selepas pilihan raya umum ke-15 yang lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kerana ketika itu, kawan-kawan kita di Sarawak telah dibohongi oleh puak-puak Perikatan Nasional ni, kononnya BN sudah bersetuju untuk mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Malah ada 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional sendiri memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin. Tetapi selepas kita mengingatkan bahawa mereka tertakluk kepada Akta Anti Lompat Parti ataupun pindaan perlembagaan itu, dan mereka juga, terutamanya ahli parlimen daripada Barisan Nasional, telah pun menandatangani 3 aku janji yang dirakam, bukan setakat mereka tanda tangan di hadapan Peguam, di hadapan Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Perbuatan mereka mengikrarkan aku janji itu dirakam dengan CCTV. Ya. Di mana mereka telah pun memberikan kuasa untuk berunding dan membuat keputusan kepada pengurusi Barisan Nasional untuk memilih siapa nak diangkat jadi Perdana Menteri, berunding dan membuat keputusan dengan siapa kita nak membentuk kerajaan, dan memberikan aku janji bahawa sekiranya mereka ingkar, kerusi mereka secara automatik akan dikosongkan dan mereka akan dikendaki untuk membayar 100 juta ringgit. Ini untuk ahli parlimen Barisan Nasional. Itu sebab sebarang usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan kerajaan ini dan mengangkat seorang Perdana Menteri baru tidak akan berjaya. Saya boleh bagi jaminan tidak akan berjaya. Ini pertama. Yang kedua, mereka boleh jatuhkan kerajaan. Mereka boleh jatuhkan kerajaan. Okey? Bagaimana cara dia? Ialah melalui sidang parlimen. Nah, itu yang ada usaha-usaha pihak tertentu
nak membayar ahli parlimen kita seorang 3 juta kan. Tetapi Alhamdulillah kita ucap terima kasih dan tanya kepada pihak SPRN yang telah menjalankan tugas dengan amat cemerlang. Sehingga kan mereka-mereka yang cuba menyogok ini telah berjaya dipatahkan hasrat dia. Kan? Kalau tidak, mereka boleh membayar ahli-ahli parlimen kita hanya untuk tidak memberikan undi kepada sebarang keputusan yang nak diambil oleh kerajaan. Jadi kalau perlu pengundian di parlimen, kalau kerajaan berturut-turut asyik kalah, itu pun secara tak langsung akan memberikan imej seolah-olah seorang Perdana Menteri itu sudah hilang simple majority. Tetapi dia masih lagi boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia ketegak macam Muhyiddin Yassin, 2 orang dah letak jawatan pun dia masih lagi nak jadi Perdana Menteri, dia boleh buat. Tetapi apa yang berlaku zaman Muhyiddin juga boleh berlaku ketika zaman Dato' Sri Anwar menjadi Perdana Menteri. Kalau zaman Muhyiddin dia boleh dapat darurat, tak mustahil demi memastikan kestabilan politik. Perkara yang sama mungkin boleh berlaku. Apatah lagi Kebawah Tuanku sudah pun menyatakan bahawa beliau, baginda tidak akan melayani sebarang usaha untuk menebuk atap ni. Kan? Jadi macam-macam boleh berlaku. Tetapi saya satu lagi benda yang menyebabkan saya begitu yakin bahawa kerajaan hari ini akan stay sampai pilihan raya umum ke-16 ialah untuk menjatuhkan ataupun mencalakan imej kerajaan boleh dilakukan, namun untuk mengangkat seorang Perdana Menteri baru perlu mendapat restu Kebawah Tuanku yang ke-17. Dan saya tak nampak benda ni akan berlaku lah. Apatah lagi selepas Tuanku menitahkan bahawa baginda mahu melihat kerajaan ini kekal sehingga pilihan raya umum ke-16 dan tidak mahu melihat sebarang usaha untuk menebuk atap dan meruntuhkan kerajaan sedia ada. Baik, Dato' Lokman, saya kira itu menarik bahawa dalam peruntukan perlembagaan yang ada dengan anti-hopping law ataupun anti-lompat parti yang telah pun diluluskan oleh Parlimen Malaysia, itu telah memberikan suatu ruang kestabilan kepada kerajaan yang terbentuk pada November 2022 yang lalu. Dan insya-Allah ia akan bertahan sehingga PRU ke-16. Jadi saya fikir itu cukup menarik. Dan saya minta maaf lah awal tadi saya tak perkenalkan diri saya, Mustafa Kamil Ayub, yang diminta untuk sebagai host kepada podcast Rakyat.my pada kali ini. Jadi saya fikir ini satu perbahasan yang menarik sebab ada percubaan-percubaan yang kadang-kadang rakyat juga mungkin sebahagiannya tidak mendapat maklumat yang tepat. Saya kononnya agak mudah ditumbangkan kerajaan Madani yang pada hari ini dan seolah bahawa bila-bila masa saja ia akan tumbang. Ini yang tersebar luas. Sama ada di kampung-kampung, atau di pejabat kerajaan, atau di pelbagai tempat yang lain. Gambaran seolah-olah anytime kerajaan ini akan tumbang. Untuk memberikan gambaran bahawa betapa tidak stabilnya kerajaan perpaduan Madani ini. Jadi saya fikir dengan penjelasan Datuk tadi jelas bahawa ia suatu kerajaan yang stabil dan insya-Allah akan bertahan sehingga PRU ke-16. Ya, Datuk nak tambah silakan. Sebenarnya agak lucu. Kalau misalnya mereka berjaya pun membeli ahli parlimen kita untuk mengundi against the government ketika sebarang bentuk pengundian berlaku, termasuklah contohnya kalau bajet tak diluluskan dan sebagainya. Persoalan dia, mereka nak naikkan siapa? Siapa tokoh yang kita lihat di sebelah sana yang boleh diangkat menjadi Perdana Menteri? Bagi saya, usaha mereka ni sia-sia belaka. Kalau nak dikira di sebelah sana, siapa yang ada? Mahathir. Nauzubillah min zalik. Saya rasa sampai mati pun dia takkan jadi Perdana Menteri selagi Kebawah Tuanku Sultan Johor ni masih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Nombor 2, siapa dia ada? Muhyiddin Yassin. Sama juga. Watak. Ada 4 watak yang disebut ketika hari pertabalan Tuanku ni. 4 watak ni tak boleh masuk istana. Mahathir, Muhyiddin Yassin, Hishamuddin Tun Hussein dan Daim Zainuddin. Ini watak yang kita tahu. 4. So, siapa lagi watak yang ada? Hishamuddin? Dah tentu tidak. Ismail Sabri, sikit hari lagi nak jadi kluster mahkamah.
So watak mana yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri di kalangan pemimpin-pemimpin mereka? Tak ada. So bagi saya lah, usaha mereka ni lebih kepada membazir masa. It's a waste of time. Baik, betul. Saya fikir itu jelas penjelasan tadi bahawa itu keadaannya ada. Maknanya tokoh di sebelah pembangkang pun tidak ada untuk diketengahkan dan takkan diterima oleh Kebah Duli Yang Maha Mulia Datuk Agong dalam hal tersebut. Di samping, yang penting juga adalah prestasi kerajaan madani yang ada pada hari ini. Yang saya fikir, proses gerak kerja, agenda mereka rasa untuk rakyat itu cukup jelas sekali. Dan saya fikir ada banyak program dan program kebajikan, bantuan, ringgit makin mengukuh, pelaburan FDI, foreign direct investment yang terus meningkat dan cukup hebat dalam tempoh kepimpinan Kerajaan Perpaduan Madani daripada hari ini. Ini semua gambaran bahawa kestabilan, kekukuhan yang ada pada Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Oleh demikian, saya fikir faktor berikut itu adalah soal prestasi yang cukup cemerlang yang ada pada Kerajaan Perpaduan Madani pada hari ini. Mungkin Datuk Lokman nak kongsi tambah dalam soal prestasi yang kita ada ke Kerajaan Madani pada hari ini. Dia dari segi prestasi memang kita tidak nafikan banyak benda yang telah berjaya dilaksanakan oleh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma tahulah kita kadang-kadang orang Melayu khususnya ni. Mereka ni bagi saya lah, sebahagian daripada mereka ni tak pernah nak menghargai sesuatu bila mereka menikmati sesuatu. Bila dah hilang nanti, barulah mereka sibuk cari balik apa yang telah hilang. Kenapa saya kata begini? Hari ni kita tengok sentimen perkauman terlalu menebal, khususnya di kalangan orang Melayu. Banyak yang salah tanggap, beranggapan bahawa kalau Melayu ni bersatu, Melayu akan kuat. It is very wrong. Sebab definisi bersatu di kalangan mereka ni ialah bersatu di kalangan puak-puak yang sekepala dengan mereka saja. Kan? Kalau PAS dengan bersatu, itu bersatu. Kalau PAS dengan puak UMNO yang pro Perikatan Nasional, itu dianggap bersatu. Tapi kalau dengan Datuk Seri Zahid Hamidi yang merupakan Presiden Parti Melayu yang terbesar kat Malaysia ni, kan? Itu tak dikira bersatu. Kalau dengan Datuk Seri Anwar yang Perdana Menteri Malaysia pun, walaupun dia Melayu, itu tak dikira penyatuan Melayu. Penyatuan Melayu ni, dalam definisi Perikatan Nasional ni, di kalangan mereka yang boleh dengar cakap mereka. Dan di kalangan mereka yang boleh ikut kehendak dan mengangkat pemimpin yang mereka mahukan. So this is very wrong. Saya nak beritahu, Melayu hanya akan kuat dan boleh dijaga sekiranya kerajaan itu stabil. Ini yang ramai orang tak faham sampai sekarang. 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional, semua orang boleh hidup aman damai. Orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Iban, Murut, semua boleh hidup. Sebab apa? Adakah kerana kita menubuhkan kerajaan Bumi Putra seperti mana yang dilakukan oleh Muhyiddin? Tidak. Di dalam kerajaan 61 tahun Barisan Nasional itu, di dalamnya ada India, ada Cina. Cuma pada ketika itu, undi India, undi Cina delivered by the MCA dan juga gerakan. Undi India delivered by MIC. Tetapi realiti politik hari ini, kita kena terima hakikat. Kalau mau lihat sebuah kerajaan itu stabil, dalam kerajaan itu mesti ada Pakatan Harapan. Kenapa saya kata Pakatan Harapan? Kerana Pakatan Harapan berjaya untuk mengutip 97% undi masyarakat Cina pilihan raya lepas, 90% undi masyarakat India. Jadi kalau nak lihat Melayu terjaga, kita kena pastikan kerajaan itu stabil, dan kerajaan hanya boleh stabil dengan adanya 2/3 majoriti. Baik. Dan tanpa 2/3 majoriti yang kata orang tu, kalau kerajaan itu tidak ada Pakatan Harapan, you will never get 2/3 majority. You akan jadi kerajaan macam Muhyiddin pecah,
apa ni, dia buat langkah syaratan. You akan ada contohnya macam selepas pilihan raya umum ke-15, walaupun dia curi orang kita 10 orang, walaupun dia tipu geng-geng GPS di Sarawak, kita akan bersama dia hanya dapat 115. There won't be any stability. Bila tidak ada kestabilan, kalau 3 orang tarik diri, 2 orang tarik diri, kerajaan tumbang, pelabur mana nak masuk melabur dalam negara tu? Tidak ada orang yang akan masuk melabur dalam negara yang dia tahu bila masa Perdana Menteri boleh bertukar. Jadi bila pelabur tak masuk dalam negara, tidak ada foreign direct investment yang setinggi hari ini. Kenapa hari ini boleh tinggi? Sebab hari ini kita membentuk kerajaan 148, Syed Saddiq tarik diri, tarik sokongan, 6 orang pula daripada sebelah sana sokong Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar ada 153. Dengan 153, kalau BN buang terbiat pun 30 tarik diri, dia masih ada 123, dia sangat stabil. Itu sebab pelabur tak takut nak letak duit dalam negara kita. Bila pelabur letak duit dalam negara kita, bursa saham Kuala Lumpur akan naik, kita punya pertumbuhan ekonomi akan naik, kita punya kadar mata wang kita, hari ini, kadar mata wang kita antara yang perform paling baik di dunia, tak, bukan di Asia, di dunia. Dan ini menyumbang kepada pertambahan peluang pekerjaan. Bila peluang pekerjaan meningkat, maka kadar jenayah pun secara langsung akan merosot. Bila semua ni bagus untuk negara, siapa yang akan dapat nikmat? Nikmatnya akan diperolehi oleh rakyat. Dan rakyat mana yang paling ramai dalam negara ni? Bumiputera, 70%. Jadi itu sebab saya cakap, kalau orang kata nak lihat Melayu dijaga dalam negara ni kena berpakat di kalangan Bumiputera saja, this is a very wrong and stupid move. Ini akan membunuh orang-orang Melayu. Dah ada pengalaman. Saya fikir ialah dalam konteks negara kita yang berbagai kaum, kita ada orang Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, dan kaum yang lain. Memang akhirnya kita adalah masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, dan perlu kita menghormati sama kita dalam mewujudkan nation building dalam negara kita, tanpa menafikan keperluan persefahaman di antara orang Melayu itu juga. Ini masalah kita. Bila satu pihak mengatakan kalau perpaduan, bagaimana Datuk Lokman sebutkan tadi, betul, perpaduan itu kalau hanya sama mereka atau berperpaduan. Wah, bagi kita, saya fikir, dan orang Melayu kena betulkan ni, bahawa akhirnya soal persefahaman bersama orang Melayu juga perlu, tanpa menafikan kerjasama kita dengan pelbagai kaum yang lain. Jadi saya fikir untuk itu, di tahap persefahaman itu perlu ada. Maksudnya juga, dah pilihan raya dah lah. Tunggulah PRU ke-16. Ini kita di kalangan orang Melayu Muslim tu utamanya, tak habis-habis serang dan fitnah berterusan. Apa maknanya? Jadi bagaimana Datuk Lokman kuatkan tadi, kita orang Islam tu utamanya, Al-Quran memandu kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepadamu. Kalau kamu tidak bersyukur, Allah akan tarik. Jadi sebab itu dalam hal ini Datuk Lokman, betul. Kita kena perbetulkan mindset Melayu, minda orang Melayu, bahawa kita dalam membentuk negara kita ini, kita perlu orang Tionghoa, kita perlu orang India, kita perlu orang Dayak, kita perlu orang Kadazan untuk membentuk negara Malaysia kita ini. Tak boleh kita katakan kita sahaja boleh membina negara ini. Oleh demikian dalam hal ini saya fikir minda orang Melayu ini kita kena perbetulkan. Dan untuk itu saya fikir, saya mengharapkan bahawa tak kira lah dia parti mana kan, kita akhirnya soal nation building ni penting. Kalau tidak orang lain, orang luar akan berkesempatan merobek kita, menyerang ekonomi kita, menyerang perpaduan kita dan seumpamanya. Betul Lokman, bagaimana dalam hal ini kita melihat kerajaan Madani hari ini menangani soal defisit kesyukuran yang ada pada orang Melayu ni. Semua benda tak betul. Betul Lokman fikir macam mana? Sebenarnya ialah kalau orang Melayu yang tidak ada ilmu, mereka akan beranggapan bahawa kalau nak orang Melayu kuat, kita harus bersatu. Betul tak? Tetapi tidak ada di antara mereka ini langsung pernah menggunakan akal mereka. Minta maaf cakap.
puak-puak Perikatan Nasional ni, kalau mereka ni menggunakan akal, mudah saja. Cuba tanya balik, kenapa yang di-Pertuan Agong yang ke-16 memanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Haji Hadi sebagai pemimpin yang pertama dipanggil selepas pilihan raya umum yang ke-18, ke-15. Kerana pada ketika itu, Baginda mahu melihat kedudukan Islam terjaga, kedudukan Melayu terjaga. Itu sebab dia tak panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 82 kursi. Tetapi kenapa dia panggil Muhyiddin dulu, dia panggil Haji Hadi dulu? Kerana Muhyiddin dan Haji Hadi, parti mereka ketika itu memperolehi 73 kursi. Lepas tu menang Padang Serai, mereka ada 74 kursi. Tetapi semua kursi mereka ialah kursi Melayu. Mereka dipanggil dulu kerana mereka mewakili bangsa yang paling ramai di Malaysia. Mereka mewakili agama persekutuan. Kerana parti dia ada 73 ahli parlimen Islam. Kenapa tuanku mahu mereka ini bergabung dengan Pakatan Harapan? Kenapa tak panggil UMNO dulu? Sebab Baginda melihat sekiranya 74 kursi, 73 campur 1 selepas tu, campur dengan 82 Pakatan Harapan. Maka kita ada 156 orang. Sebelum tu 153, lepas tu jadi 156 orang untuk membentuk sebuah kerajaan di mana daripada 156 orang ini 103 Melayu Islam. 29 daripada Pakatan Harapan Melayu. Hanya 53 bukan Melayu. Maknanya jumlah orang Melayu, orang Islam yang membentuk kerajaan persekutuan adalah 2/3 daripada jumlah keseluruhan ahli parlimen. Bukankah itu akan membuatkan Islam begitu kuat, Melayu begitu kuat? Tetapi malangnya pada ketika itu, dalam hati Muhyiddin, dalam hati Mahathir, dalam hati Haji Hadi, tidak ada sekelumit pun perasaan nak meletakkan Islam di hadapan, nak meletakkan Melayu di hadapan. Mereka tolak mentah-mentah cadangan yang telah diberikan oleh Baginda tuanku. Barulah esoknya tuanku memanggil UMNO. Ya. Dan kebetulan UMNO ada, BN ada 30, campur 82, ngam-ngam cukup untuk angkat sumpah Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan kemudian kawan-kawan kita dalam KDM, GPS, GRS, muda masuk, kita ada ngam-ngam 2/3 majoriti, 148 orang. Ya, menarik tu sebenarnya. Dalam hal itu, ya, itu dah jadi sejarah sebagainya. Dan ia juga dibayar oleh pihak tertentu dengan faktor angkuh atau ego mengakibatkan missed opportunity untuk kita melihat suatu proses nation building yang lebih menyeluruh. Dan itu juga sebenarnya yang diperkenankan oleh Pertuan Agong, namun ditolak. Kalau nak melihat penyatuan Melayu, itulah masa yang terbaik. Itu masa terbaik. Itu masa terbaik. Kita terlepas. Melayu akan kuat. Ya. Islam akan kuat. Baik. Tetapi mereka tolak. Hari ini mereka nak bicara soal Islam terancam, Melayu terancam. Itu sebab saya cakap. Hanya Melayu bodoh je yang akan percaya. Okey, oleh demikian Datuk minta maaf cakap. Bermakna di sini tau, kita perlu mencerdikkan minda Melayu. Ya. Enlighten the mind of Malay. The mindset of Malay. Itu perlu kita lakukan. Sejauh mana kita bergerak dalam hal ini, Datuk Lukman? Saya, saudara MKT UMNO. Sejauh mana kita betul-betul ke kampung-kampung, ke pedesaan dan semua tempat, kita membuka minda Melayu ini. Supaya mereka terbuka. Bukan tertutup dan jumud dan fanatik yang bukan-bukan. Ini saya agak perlu ada satu gerakan pencerahan. Macam kami di peringkat UMNO ni. Presiden, Timbalan Presiden, Susah Agung, kan? Kita memang turun, ahli majlis kerja tertinggi kita turun, terutamanya kita ambil peluang ketika mesyuarat cawangan ni, kan? Untuk meyakinkan kenapa kita membuat keputusan. Betul. Untuk bersama dengan Pakatan Harapan dan bukan bersama dengan Perikatan Nasional. Dan kita juga menjelaskan tentang realiti politik semasa. Ramai orang tak faham. Ada orang menyalahkan UMNO kerana bekerjasama dengan
Pakatan Harapan, dengan DAP khususnya. Saya jawab saya simple. Kamu yang membuat keputusan, bukan kami. Kita bertungkus lumus nak pastikan BN boleh memerintah secara bersendirian. PH bertungkus lumus nak pastikan mereka boleh memerintah secara bersendirian. BN je yang tahu dia tak boleh perintah secara bersendirian. Itu sebab dia gunakan orang dalam UMNO untuk khianat UMNO, sabotaj UMNO dengan harapan UMNO tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Last kali UMNO akan panggil PAS dan Bersatu untuk bergabung dengan mereka dan mereka akan diktek siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan. Perancangan Allah Ta'ala jauh lebih baik. Dia fikir kita akan pergi ke sana, rupanya kita ada jalan ke sebelah sini. Dan ini yang ramai tak faham. Tidak ada pemenang. Kita tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Bila tidak ada pemenang, barulah Kebawali Tuanku mencadangkan supaya Pakatan Musuh Politik ini bergabung menjadi unity government ataupun kerajaan perpaduan. Bukan kita yang minta. Ini pilihan rakyat. Jadi kita akur dengan pilihan rakyat, tetapi rakyat tidak pernah akur dengan pilihan mereka. Sebahagian besar daripada mereka masih lagi sukar nak terima. Saya nak beritahulah, apakan daya hari ini kalau mereka duduk di tempat UMNO, dikala UMNO menentang Pakatan Harapan, dikala UMNO menentang DAP, orang Melayu yang dah buat silap tahun 2018, 2022 mengulangi kesilapan dan lebih parah. 4.2 juta mengundi Perikatan Nasional. Kita dah cakap jangan undi Perikatan Nasional, mereka tak boleh perintah. Mereka harus bergabung dengan orang lain. Kita boleh perintah. PH boleh perintah. Tetapi bila undi berpecah 3, akhirnya tidak ada pemenang. Bila tidak ada pemenang, terpaksalah berpakat di kalangan musuh-musuh politik untuk elakkan daripada hang government ataupun kerajaan tergantung. Seperti mana berlaku di Thailand 3-4 bulan sebelum kita pilihan raya. Tuanku tak nak lihat kemerosotan ekonomi di Thailand itu turut menimpa Malaysia. Maka kita disuruh bergabung. Tetapi kalau dah hari ini kita dah sedar dengan realiti, orang Melayu ketika kita lawan di AP pun hanya 33% memberikan sokongan pada kita. Kita nak ke mana? Kita boleh menjadi pembangkang, tidak ada masalah. Tetapi cuba bayangkan kalau hari ini UMNO tidak ada di dalam kerajaan. Setidak-tidaknya bila UMNO berada di dalam kerajaan, walaupun ramai orang risau dengan DAP sekarang ni bukan macam DAP dulu. DAP dulu ketika zaman Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, memang kita tak nafikan banyak orang Melayu berkecil hati dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, dengan perkara-perkara yang mereka desak, menyebabkan ramai yang tersinggung. Tetapi DAP juga melalui proses belajar melalui pengalaman, sama macam UMNO. Bila kita kalah, kita belajar melalui kesilapan kita. Baik, Datuk. Okey. Nah, saya nak tengok gini pula. Itu satu hal. Tapi episod yang penting berikut ni, apa langkah maknanya untuk mencerahkan orang Melayu ini? Kita jangan salahkan orang Tionghoa atau India atau Dayak atau Kadazan. Jadi bagaimana nak memecah tembok kebukuan pemikiran orang Melayu ini dalam memahami politik, dalam memanfaatkan ruang maknanya kerajaan Madani yang ada pada hari ini, ditolak mentah-mentah. Kononnya kerajaan Madani ini kerajaan sekular. Malaysia Madani ini idea John Locke, bukan idea awal daripada Saifah Madinah yang dibina oleh Baginda Sallam. Rasulullah Anwar selalu menegaskan bahawa Malaysia Madani ini asasnya ialah Islam sebagai tunggak. Madani itu sebagai negara awal yang dibina oleh Baginda Sallam untuk memerintah dengan Saifah Madinah, Perlembagaan Madinah. Dari Madinah itu kemudiannya berkembang pentadbiran secara madani dan pembangunan tamadun secara madani seantero dunia sampai ke Rusia, sampai ke Amerika Selatan, Afrika, Asia dan seumpamanya. Jadi bermakna dia dari segi orang Melayu sebenarnya dia tidak boleh tolak madani ini sebab ia asasnya daripada Baginda Sallam. Jangan diperlekehkan. Jadi untuk itu Datuk Luqman, bagaimana gerakan kita untuk mencelekkan orang Melayu ini bahawa madani ini
satu yang patut mereka miliki, mereka sayangi. Bukan diperbodohkan, diperlekehkan, Madanon, Mahadani. Macam mana Datuk Lukman? Bagaimana kita nak buat? Dia sebenarnya, bagi saya, kalau kita lihat hari ini, acuan yang ada dalam kerajaan Madani ini, sebenarnya lebih kurang sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Barisan Nasional dan Perikatan ketika dahulu. Sama aja. Sebuah masyarakat, di dalamnya ada pelbagai kaum. Memanglah ianya berpaksikan pada Islam, berteraskan pada Islam. Tapi kalau cakap dengan dia orang ni baik Islam apa semua, memang tak masuk kepala dia. Dia orang Islam, orang Melayu. Ramai di antara mereka ni orang Islam, orang Melayu. Tetapi hari ni kita kena sedar hakikat. Kenapa PAS hari ni dari segi sokongannya meningkat daripada hari ke hari? Kena terima hakikat hari ni lagi tinggi ilmu Islam yang mereka belajar ni, kadang-kadang lagi bengap mereka ni. Minta maaf cakap. Hari ni jumlah manusia yang percaya PAS itu Islam, Islam itu PAS, keluar PAS sama dengan keluar Islam. Lebih ramai daripada dulu. Sedangkan proses Islamisasi, terutamanya ketika Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Pelajaran, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dilaksanakan. Dulu orang tak berapa titik berat soal Islam ni. Malah kalau dulu zaman nenek-nenek kita tengok filem P. Ramlee saja kita boleh tahu perbezaan antara kefahaman orang tentang Islam dulu dengan sekarang. Dulu kalau kita tengok filem P. Ramlee, semua tak pakai tudung. Semua tak tahu peri pentingnya menutup aurat. Kalau ada edangan mandi laut, semua pakai bikini. Ada mandi safar. Mandi safar pada waktu tu. Hari ni mana ada? Ada Seri Anwar yang perbetulkan tu, jangan ada mandi safar. Hari ni tak ada. Maknanya dari segi kefahaman Islam dengan pendidikan yang kita terapkan, dengan perbankan Islam yang kita wujudkan. Baik. Kalau di situ, di mana silap kita ni, orang Melayu Islam ni? Saya terus terang saya cakap lah. Saya setuju dengan pandangan sesetengah pihak mengatakan bahawa dari segi pembinaan kefahaman tentang Islam ni, kebanyakannya memang dulu kerajaan kita buat, UMNO. Tetapi kita tidak mendekati mereka. Contohnya, surau masjid kita buat. Tetapi jawatan kuasa surau masjid kita tak kuasai. Ini silap kita. Kita kena terima kita silap. Tapi hari ini sudah ada proses pemulihan. Banyak dilakukan oleh Datuk Seri Zahid yang sudah mengenal pasti punca-punca ni. Kita cuba nak atasi. Contohnya hari ini, kalau dulu anak-anak kita, kebanyakannya kalau nak faham tentang Islam, dia orang hantar pergi pasti. Pergi pasti, setengah-setengah pasti. Saya pernah hantar anak saya pergi pasti juga. Memang dipengaruhi daripada kecil lagi. Malah mereka mempunyai pandangan yang sangat buruk terhadap kepimpinan negara pada ketika itu. So hari ini Alhamdulillah dikemas di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid. Mereka menerapkan pendidikan bahasa Arab. Mereka menerapkan mini tahfiz di seluruh tadika kemas seluruh negara. Kemudian kita dah wujudkan tahfiz untuk Tibet. Tibet tu kita nak pastikan para hufaz kita bukan setakat boleh hafal Al-Quran, mereka juga, dan keputusannya mereka lebih cemerlang daripada pelajar-pelajar Tibet lain. Perjumpaan dengan para hufaz 23,000 tahun lepas. Usaha untuk meningkatkan para hufaz. Kemudian penubuhan apa yang dipanggil sebagai Majlis Ulama UMNO yang mula mendekati balik. Kalau dulu kita biarkan je pelajar-pelajar kita hantar pergi Jordan, kita hantar pergi Syria, last sekali semuanya dikaut oleh PAS. Kita yang hantar dia orang, kita beri pendidikan Islam, kita mantapkan dia orang, hantar Mesir, hantar pergi Al-Azhar, last sekali apa jadi? Semua PAS kaut. Jadi ini sekarang ni kita sedang betulkan. Kita cuba memastikan kepimpinan kita mendekati masjid dan menguasai masjid. Kita cuba memastikan kita punya anak-anak yang dihantar ke luar negara untuk mengambil ulum Islami ke syariah ke apa ke, kita dekati. Kita ada majlis ulama kita yang hari ini memainkan peranan dengan statement-statement, dengan macam-macam yang mereka lakukan. So bagi saya lah, suka tak suka,
Kita kena buat orang faham bahawa PAS tu parti politik. Dia bukan parti Islam. Dia parti politik. Baik. Yang ini kita kena bagi faham. Betul. Okey. Dan kita, macam saya sebut di awal tadi, okey. Kalau mau melihat Melayu terjaga, kita perlukan kerajaan yang stabil. Dan kerajaan yang stabil tidak boleh hanya Bumi Putra saja berpakat. Baik, Datuk Luqman. Saya fikir mesti berikut masyarakat seluruh. Ya, ya. Rakyat Yang Malaysia. berikut ni kita move forward. Ya. Tahun lepas Siswa Anwar meluncurkan buku Adabul Ikhtilaf fil Islam. Ada-ada berbeza pandangan dalam Islam. Kelihatannya yang tajam dan ketara dalam konteks masyarakat kita ini ketajaman perbezaan parti politik serta faham politik yang ada. Dan saya fikir dalam buku itu kalau ditekuni, ia jelas memberikan panduan bagaimana adab-adab kita dalam berbeza pandangan, termasuk perbezaan pandangan politik. Dan saya fikir buku ini seharusnya semua kita baca. Ia ditulis oleh Dr. Taha Jabir Al-Wani. Dia bukan ahli UMNO, bukan PAS, bukan ahli keadilan, bukan. Dia ulama antarabangsa, telah pun meninggal. Yeah. Dia menulis bukan ada kepentingan apa-apa. Tapi satu penulisan yang menjurus kepada keperluan adab-adab dalam kita berbeza pandangan. Sama ada soal fiqh atau politik atau beberapa aspek yang lain. Jadi saya fikir untuk itu semua ahli politik Malaysia tanpa mengira parti apa yang Muslim mesti membacanya supaya ada ruang walaupun sekarang ini agak masih belum ada resepi senario yang kita boleh berunding berbincang. Tetapi saya yakin insya-Allah kalau kita kembali kepada semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal asmi wal udwan, dan hendaklah kita bekerjasama dalam hal-hal yang kita boleh bersepakat. Okey, kita berlapang dada. Hal-hal yang kita mungkin berbeza. Saya fikir kita kena membina kematangan sumpama itu di kalangan para pimpinan politik kita. Dan kita terjemahkan pula ke akar umbi kita. Supaya janganlah makna benda itu berlegar dan kita membiarkan anak buah kita berperang dan kita pun sama juga. Jadi makna kita tidak membimbing pengikut kita. Hasrat tu memang cantik. Saya nak hasrat itu. Membudayakan budaya moving ilmu. forward kita kenal itu. Datuk Luqman. Banyak kita tak membaca lain. termasuklah buku Syekh Taha Jabir Al-Wani tadi. Tapi saya minta Apa abang tak cakap lah. Datuk Luqman? Realiti orang kita ni. Dah. Realiti itu yang kena diubah. Datuk Luqman. Realiti itu yang kena diubah. Oh, realiti lah. Realiti kita kalah. Biar kalah lah. No. Betul lah. Kita kena ubah. Yang ini memang kena ubah lah. Okey, saya setuju. Kalau semangat itu Datuk Luqman, saya setuju. Tapi mereka ni malas membaca. Jangan biarkan mereka malas membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan kata orang malas. Nak tabayun. Datuk Luqman. Setiap apa. Jangan kata orang malas. Saya ambil contoh. Setiap apa yang dihantar oleh geng-geng Perikatan Nasional ni. Saya nak promote. Saya tak nak cakap apa ni grassroots lah. Tak payah cerita grassroots ni. I'm talking about leadership. Setidak-tidaknya leadership kita bila dapat sesuatu, mereka check dulu. Tabayun ya. Dia kena tabayun sama ada betul ke tak betul. Dia terus tibayun je. Dia bukan tabayun, dia tibayun. Dia tibayun dulu. Baru minta maaf. Tibai dulu. Baru minta maaf. Baru nak minta maaf. Dia masuk kau baru minta maaf. Jadi susah lah macam tu kan. Itu sebab kalau misalnya semua orang ni rajin membaca, membudayakan budaya ilmu macam aspirasi brother Mustafa Kamil Ayub kita, yang rajin tulis buku daripada dulu sampai sekarang banyak tulis buku. Senang kita. Kalau rakyat Malaysia ni mengamalkan budaya ilmu, dia check fact and figure before dia viral kan. Penting. Ini masalahnya bila time dapat sesuatu yang hot, betul tak betul, dia tolong share dulu. Bila kita jawab, mampu nak dapat dia orang ni tolong share kita punya jawapan. Ini salah dia. Betul. Yang ni betul. Tak kira siapa juga yang jadi kerajaan. Dulu zaman Datuk Seri Najib sama juga, 70% against. 30% je yang ni. Bila orang fitnah, laju je orang tolong share. Kan? Bila time kita jawab, ini kena betul. Sikit je. Kita kena betulkan minda orang Melayu kita. Kena betul. Dan ini dah sebab saya ucap
tahniah jugalah kepada SKMM. Hari ini SKMM sudah ada mereka punya slot. Biar betul. Kan? Dia banyak membetulkan fakta-fakta yang tidak betul. So mudah sikit orang nak tabayun. So apa-apa tak pasti, check dengan SKMM. Baik, Datuk. Ya. Maknanya kita masuk ke fasa yang ketiga perbincangan kita ni. Saya fikir setelah 2 tahun lebih dan menjelang lagi 2 tahun untuk PRU ke-16, saya yakin bahawa kerajaan Madani itu makin kukuh, insya-Allah, dengan prestasi yang ada. Termasuk saya juga yakin insya-Allah keakraban dan kemantapan di antara PH dan BN itu berjalan dengan baik menjelang PRU ke-16. Atau Datuk Lokman ada komen lain? Apakah BN nak bersendirian atau bagaimana? Buat masa ni, kita BN, kita ukur baju di badan kita. Kita ukur baju di badan kita. Kita dah lihat prestasi kita dulu. Memang kita yakin kalau kita go solo, kita boleh menang besar. Tetapi akibat daripada sabotaj dalaman, kita dah menang di Melaka, kita suruh Perdana Menteri ketika itu untuk bubarkan Parlimen, dia tak nak bubar. Kita menang di Johor, kita suruh dia bubar, dia tak nak bubar. Timing is important. Dalam politik, setiap tindakan kita tu, kita kena buat benda yang betul di waktu yang betul. Kalau kita buat benda yang betul, selepas nasi jadi bubur, tak guna. Kan? Akibat daripada sabotaj dalaman dan pemimpin kita ketika itu bekerjasama dengan musuh kita untuk memastikan kita tidak boleh menang besar dan bersendirian. Maka akhirnya kita tinggal hanya 26 kursi. Dengan realiti 26 kursi, dengan sokongan orang Melayu 33% saja. Dan kita lihat sokongan orang Melayu ni walaupun semakin baik, tetapi dia tidak pulih seperti mana sebelum 2018. Realiti politik yang BN kena terima hakikat hari ni ialah mereka perlu bergabung dengan PH untuk memastikan, termasuk dalam pilihan raya, untuk memastikan kita menang pilihan raya umum yang ke-16. Sebab PH ada fixed deposit, masyarakat Cina punya undi 97%. Masyarakat India punya undi 90%. Saya berani cakap, buatlah macam mana sekalipun, apa juga benda yang dilakukan oleh Perikatan Nasional, maksimum kita akan hilang not more than 10%. Either from Chinese vote or Indian vote yang akan pergi ke Perikatan Nasional. Worst case scenario, mereka mungkin boykot pilihan raya, tak turun mengundi. Kalau mereka ada rasa tak puas hati dan sebagainya. So dalam realiti macam ni, gabungan antara BN dan PH inilah gabungan malapetaka untuk Perikatan Nasional. Kerana kalau BN dengan PH bergabung, kalau dulu BN, dia berani bertanding di tempat kursi Melayu saja. Kalau ada ramai Cina, confirm kalah. Ada ramai India pun susah nak menang. Betul tak? PH pun ada dia punya trauma juga. Kalau kawasan kampung, ramai Melayu, susah nak menang. Kawasan Cina okey, kawasan India okey. Tetapi gabungan ini, dia win-win situation. Selepas ni BN boleh bertanding di mana saja. Nak bertanding kawasan Melayu boleh, India boleh, Cina boleh, di mana pun boleh. Dan PKR amanah, tak perlu lagi tumpu kawasan urban areas Malay. Mereka tak perlu lagi tumpu kawasan non-Malay. Mereka juga boleh bertanding di kampung. Dengan formula baru ni. Menarik. Jadi kalau dengan formula baru ni, saya boleh jaminlah kemenangan pilihan raya hampir 100%. Dan 70 hingga 80% untuk kita mengecapi 2/3 majoriti itu insya-Allah dalam tangan. Kalau kita berjaya mengadakan pertandingan 1 lawan 1. InsyaAllah. Antara BNPH dan kesemua 17 parti komponen kerajaan perpaduan menentang Perikatan Nasional. Tetapi kalau ada lagi yang menyuarakan bahawa BN go solo, realitinya bila berlaku je pertembungan 3 penjuru,
akhir sekali yang akan menang mungkin PN ataupun last sekali dia akan kembali kepada status quo. Tidak ada pemenang. Last sekali musuh-musuh ni terpaksa berpakat sekali lagi. Ya, satu Ini reality. komitmen baharu dan juga landscape baharu, anjakan paradigma dalaman UMNO BN, terutamanya UMNO dalam konteks melihat realiti demografi pengundi di Malaysia. Dan okey, itu satu yang menarik dalam konteks kita melihat kestabilan pandangan serta percaturan menjelang PRU ke-16. Bagi saya, yang paling penting sekarang ni kita kena kawal nafsu kita. Kita kena banyak menggunakan akal daripada menggunakan emosi. Kalau nak kira ikut emosi, saya pemimpin UMNO, saya nak lihat UMNO kembali bertanding 122 kursi. Tapi kalau bertanding 122 kursi, menang 22 untuk apa? Ya. Kan? Kalau saya sebagai pemimpin MCA, saya nak melihat lebih banyak kursi ditandingi oleh MCA. Tapi kalau bertanding banyak kursi, dengan usaha-usaha untuk menghasut hari ini, saya cakap terus terang, usaha untuk menghasut BN supaya keluar daripada kerajaan perpaduan ini, supaya mereka boleh bertanding banyak kursi, kan? Tetapi hakikatnya akan kalah lagi banyak kursi, kan? Untuk apa? Lebih baik kalau mereka meneruskan kerjasama dengan kerajaan perpaduan ini, tidak bertanding banyak tetapi menang kursi lebih banyak daripada apa yang 2 kursi yang mereka ada sekarang. Begitu juga dengan MIC. Kalau misalnya hari ini kita lihat, kalau berjayalah kita kekalkan kerjasama antara 17 parti komponen dalam kerajaan perpaduan ni, saya yakin pilihan raya akan datang, MCA akan ada lebih daripada 2 kursi yang mereka ada. MIC akan ada lebih daripada 1 kursi yang mereka ada. Kerana penyatuan itu sudah berlaku. Kawasan-kawasan non-Malay sini kita akan conquer semua. Yang mungkin sukar untuk kita kuasai ialah kawasan-kawasan yang 90% Melayu dan ke atas. Yang ini boleh jadi laluan yang sukar bagi kerajaan perpaduan. Baik, saya fikir ialah ini satu percaturan yang cukup matang, realistik dalam menghadapi PRU ke-16. Dan apa yang kita boleh lihat juga, kita mengharapkan juga ada kematangan baharu kepada banyak pihak dalam menghadapi keadaan ini, termasuk dalam soal nation building kita ini. Kerana kita berdepan bukan sahaja soal cabaran dalaman, social cost of living masih juga kita hadapi walaupun banyak usaha yang kita buat, tetapi cabaran serantau kita, keamanan di Myanmar masih tidak mampu kita wujudkan sebenarnya. Kemudian dalam konteks dunia, kita lihat ekonomi dunia dengan tarif Trump dan seumpamanya. Kita memerlukan suatu kepaduan untuk menghadapi keadaan ini, dan untuk itu saya fikir nation building dalaman kita tu perlu kuat. Jadi bagi saya pribadi mengharapkan kalau boleh, sudahlah pilihan raya ke-15, sudah tunggu pilihan ke-16. Barulah kita berkempen dan seumpamanya dengan adab susila yang terbaik. Tapi sementara menunggu lagi 2 tahun ini, kita tunggulah kepada nation building. Beberapa negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, pimpin, dan Sarawak UMNO pun melawat ke sana. Bagi bantuan yang secukupnya, malah lebih daripada perdana-menteri sebelumnya. Jadi bermakna, kita mengerak langkah, membuka tangan kita, perdamaian. Tak kira parti mana kita bangunkan negeri itu. Sebab ini sebahagian daripada state list dan federal list, kita akur dengan apa yang ada itu. Dan kita berdepan dengan cabaran global antarabangsa yang hebat sebenarnya, dan Perdana Menteri kita dibantu oleh 2 timbalan Perdana Menteri memerlukan suatu tapak yang kuat dalam negara supaya boleh merantau seantero dunia, mengembangkan sayap Malaysia, mengembangkan idealisme Malaysia Madani yang kita bawa pada hari ini, yang saya pernah bentangkan tahun lepas di Thailand. Mereka cukup rasa terhimbau dengan, ini ada Malaysia Madani. Dalam tu ada orang Cina, India, orang Kadazan dan Dayak dan Islam tunggaknya. Tetapi kita terima semua agama lain untuk diamalkan dalam negara kita. Jadi saya fikir keamanan yang ada dalam negara kita ini sejak kita merdeka, ini dicemburui dan boleh kita ketengahkan. Dan tidak seperti beberapa negara tanpa sebut negara lain. Maknanya kita ini betul-betul
boleh jadi negara contoh, negara baldatun tayyibatun warabun ghafur. Ini Sri Najib pun selalu sebut ayat ini kan. Dr. Khulul Kemal memang peminat Dr. Sri Najib contohnya. Jadi saya fikir tak boleh ke kita bersama dalam hal ini? Tak ada ke ruang kita Dia sebagai ni. bangsa umat Malaysia dan ke arah demikian? Dr. Khulul Kemal, macam mana? Sila. Kita mudahlah kita cakap. Cukup-cukup lah. Sebab kita memerintah. Betul tak? Mudah untuk kita cakap. Tetapi sebelah mereka, apa dalam otak mereka lain. Dalam otak mereka, Muhyiddin hari ini sedang dilambai oleh band penjara Kajang dengan band penjara Sungai Buloh. Mereka menunggu masa. Menantu Haji Adi menunggu masa. Menantu Muhyiddin sempat lari. Menantu Haji Adi tak sempat lari. Anak Hamzah Zainuddin menunggu masa. They are actually out of time. They do not have enough time. Itu sebab selagi boleh ditebuk atap ni, selagi boleh digoncang kerajaan ni, selagi boleh digunakan kawan-kawan mereka di dalam UMNO untuk cuba mengheret UMNO ke sebelah sana, mereka akan gunakan. Dan ini bagi saya is normal. Kita kena terima bahawa orang yang dah nak tenggelam ni, dia akan paut apa saja dia boleh paut untuk survive. Itu sebab berhati-hatilah kalau kita pergi selamatkan orang ni pun kena ada cara dia. Kena datang daripada belakang, jangan datang daripada depan. Kan? Itu ada kaedah-kaedah nak menyelamatkan orang ni. Kerana takut kita nak selamatkan orang dengan kita tenggelam. Kan? Ini realiti yang kita kena terima hakikat. Mereka sekarang ni berada dalam keadaan gundah gulana. Mereka berada dalam keadaan serba apa yang mereka buat tak kena. Itu sebab mereka tidak boleh tunggu sehingga pilihan raya umum ke-16. Dan kita sebagai kerajaan, kita kena faham bahawa dah memang kerja mereka ni pembangkang dan mereka pun terdesak. Takut jadi banduan. So mereka akan buat apa saja. Mereka akan buat apa saja untuk pastikan bahawa kerajaan ini dapat ditumbangkan. Cuma saya menasihatkan kepada ahli-ahli parlimen yang sedia ada ni, kan? Sekali-sekala tu cubalah menghargai undi yang rakyat berikan. Kan? Jangan mudah mengkhianati apa yang telah pun dimandatkan oleh rakyat pada mereka. Tak kira lah belah sini ke, sebelah sana ke, kan? Saya tak setuju dengan kerja pindah-pindah sokongan ni. Kerana bila rakyat memberikan sokongan pada ahli parlimen BN, ialah kerana mereka mewakili BN. Sama juga rakyat bagi sokongan kepada ahli parlimen Bersatu dengan PAS kerana mereka mewakili Perikatan Nasional. Jadi tidak sepatutnya berlaku aktiviti pindah-pindah sokongan ni. Dan cuma kalau Muhyiddin dulu tidak membantah dan tidak ada niat nak mencuri ahli parlimen daripada Barisan Nasional, kemungkinan besar cadangan awal yang dibuat oleh Pihin Sri sekarang, TYT Sarawak, Datuk Seri Wan Junaidi dulu, draft pertama dia, kalau nak ikut draft pertama Akta Anti Lompat Parti tu, kalau misalnya seorang ahli parlimen tidak dengar apa yang diperintah ataupun diputuskan oleh ketua whip parti pun, kursi dia kosong. Kalau katalah ketua whip kata kita undi untuk sokong bajet, kalau mereka tak mengundi untuk sokong bajet, kursi dia tu akan kosong. Kalau ikut draft pertama. Tapi draft pertama ditolak oleh Muhyiddin dan kawan-kawan yang sewaktu dengannya. Draft kedua juga ditolak. Hanya draft ketiga diterima. Sebab niat daripada awal tu memang nak membeli ahli parlimen BN. Sebab dia tahu dia tak boleh memerintah secara bersendirian. Baik. Saya kira kita sudah hampir ke penghujung ke podcast kita ini. Dah hampir sejam. Podcast kita ini mungkin adalah 5-10 minit lagi sebelum kita merumuskan. Dan tadi saya fikir penting bahawa akhirnya kita merumuskan bahawa kerajaan yang ada ini stabil. Kedua, prestasi yang ada kerajaan perpaduan madani yang ada pada hari ini cemerlang seantero dunia. Dan yang ketiga, apa yang perlu adalah gerakan untuk kita menyedarkan rakyat
dan juga kalau boleh ada di peringkat tertinggi parti-parti pimpinan, adanya adab dalam berbeza pandangan bagaimana yang kita ungkapkan tadi. So, kita tengok kalau ada soalan-soalan ataupun pandangan daripada yang bertanya, bagaimana saya tengok ni soalan-soalan ni. Tengok sekejap. Dia kata antara lain, kekalkan hubungan dan kerjasama, ini Abdul Hamid Bulat. Dia kata kekalkan hubungan dan kerjasama dengan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan madani berlari. Betul, okey. Mungkin juga Saudara Abdul Hamid juga mengatakan kesedaran politik Malaysia adalah amat penting, lebih-lebih lagi dalam saingan ekonomi US-China pada ketika ini juga saya fikir penting. Kalau nanti Datuk Lokman nak komen, boleh komen juga sedikit. Kemudian ada juga sedikit suatu komentar yang sedikit sindikal daripada saudara Kanukaran Andari mengatakan jangan pihak 16 tidur sebantal, tapi mimpi lain-lain. Kita pernah lalui pengalaman pahit yang serupa. Seluruh SK Kamal kata panas-panas. Okey, tak tahu siapa yang panas lah kan. Mungkin cuaca dalam ni panas sikit lah kan, aircon. Kau panas sejuk kan. Kemudian telah lain saya fikir, tak apa kita tengok komen sekarang. Kemarin sempat dalam rumusan kita, Surah Luqman kan, diguna istilah wala'on lah. Main dengar, sudah kita suruh dengar kita punya podcast lah kan, yang penuh dengan realiti. Dia harap mana semua orang dengar lah, jangan taksub sangat. Ini Saudara Zafran Hizami yang menyebutkan bahawa dengar apa yang kita bahaskan ni, supaya jangan terlalu taksub dengan pandangan kita semata-mata. Ada yang lain lagi ya, kau tengok lagi. Saya punya ni tak pun saya tengok, dia tak bergerak. Lagi dah habis itu saja beberapa komen yang ada. Mungkin di penghujung ni, mungkin dalam kita ada 5-6 minit lagi. Surah Luqman ingin merumuskan tajuk perbahasan kita, masa depan kerajaan perpaduan atau kerajaan madani. Mungkin sekedar rumusan 2-3 minit. Saya tengok tadi sahabat kita kata jangan tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Kita ada pengalaman yang pahit. Dan salah satu sebab selepas berlakunya pilihan raya umum yang ke-15, bila tidak ada pemenang, actually BN pada ketika itu boleh pergi ke sebelah PN. Kita juga boleh pergi ke sebelah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ada sebab kenapa kita memilih Datuk Seri Anwar. Ya. Pertamanya kerana sehingga hari ini ramai orang tak tahu bahawa PAS tak pernah memaafkan amanah. Tetapi UMNO pernah memaafkan Bersatu. Bersatu yang ditubuhkan untuk tanam UMNO, kita maafkan, malah kita angkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sedangkan Muhyiddin hanya ada 32 ahli parlimen, BN ada 42 ketika itu. 32 yang Muhyiddin ada tu pun, hanya 5 je ahli parlimen Bersatu. 16 dia curi daripada kita, daripada BN. 9 campur 2 lagi dia curi daripada PKR. Itu sebab dia ada 32. 5 yang dia ada tu pun, dia bertanding bukan pakai logo Bersatu pun, pakai logo PKR. Tapi kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Mula-mula dia dengar cakap kita cakap bagi KWSP, dia bagi KWSP. Kita cakap orang-orang yang di lockdown di rumah ketika COVID tu, bagilah 600. Dia bagi 600. Itu yang orang panggil dia Abah. Bila orang panggil dia Abah, dia besar kepala. Dia mula nak tanam pemimpin kita. Dia mula nak sumbatkan Datuk Seri Najib dalam penjara dan dah berjaya. Dia mula nak sumbatkan Datuk Seri Zahid dalam penjara. Itu yang last kali kita mula renggang. Belum lagi cerita kita angkat dia jadi Perdana Menteri, timbalan pun dia tak bagi kita. Menteri Kanan pun dia ambil 2, sedangkan dia ada 5 orang je ahli parlimen dia yang sebenar. Kementerian yang bagus-bagus semua dia ambil. Kan? Kita punya presiden pun dia tak bagi sebarang jawatan. Dengan alasan presiden kita kononnya ada kes mahkamah. Hari ini dia ada kes mahkamah. Kenapa dia tak lepaskan jawatan pengurusi Perikatan Nasional? Kenapa tak bagi laluan ke Hamzah? Atau bagi laluan pada orang yang sepatutnya layak? Haji Hadi. Dia ada lebih kursi berbanding dengan Bersatu. Jadi cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Yang dia bikin, dia tak cakap. Jangan wibawa. Kan? Dia bikin, dia tak cakap. Dia diam je. Tahu-tahu kan tu. Jadi, itu sebabnya orang Melayu kena buka mata. Jangan mudah diperdaya dengan slogan kononnya Islam terancam,
dengan slogan kononnya Melayu terancam. Zaman Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ni, saya tak pernah tengok Perdana Menteri yang pagi, petang, siang, malam pakai baju Melayu. Dia lebih di kalangan semua Perdana Menteri ni yang paling banyak pakai baju Melayu. Tetapi bukan itu ukurannya. Kita lihat di kala Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, peruntukan untuk MARA, untuk institusi Melayu meningkat berlipat kali ganda. Ada pernah di AP Bising? Tak ada. Peruntukan untuk agensi-agensi yang ada kaitan dengan Melayu, ada kaitan dengan Islam. YADIM, Yayasan Dakwah Islamiah, apa ni, JAKIM. Semua meningkat. Ada bantahan daripada DAP? Tidak ada. Tidak ada. Adakah jumlah sekolah berkurangan, sekolah agama? Bertambah. Mahat tahfiz bertambah. Pusat-pusat tahfiz, para hufaz bertambah. Di mana datangnya Islam terancam? Berapa buah masjid yang ditutup? Baik. Tidak ada. Betul. Itu sebabnya kita kena terima hakikat. Cuma yang mereka takut ni, takut kalau ada 4-5 tahun, orang Melayu boleh berfikir, DAP ni lebih kurang je dengan MCA. Tak ada masalah pun. Kan? Orang Melayu boleh terima. Yang ini yang mereka takut. Sebab hari ni, track record yang menyebabkan orang Melayu membenci DAP lama ni. Sebab zaman DAP dengan PAS. Tanah Kampung Baru pun dia orang bagi 999 tahun pajakan. Yang itu yang orang Melayu trauma. Bukan masa DAP bersama dengan UMNO, bersama dengan kerajaan perpaduan. Masa mencemburi kita. Banyaklah kalau saya nak. Ada banyak, betul. Yang penting betul, Dr. Lukman sebutkan tadi bahawa sebenarnya kerajaan perpaduan madani ini makin mantap. Dan insya-Allah menjelang Piala ke-16 bagaimana ungkapan kita bersama, seperti saya dalam keadilan, saya juga melihat bahawa gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini mesti kita mantap dan kita kekalkan. Dan kelihatan hari ini dia cukup harmoni dan cukup baik. Cuma malangnya kemungkinan minda sebahagian orang Melayu kita masih belum terbuka menilai secara rasional terbuka. Yang ini saya agak perlu sama-sama kita lakukan, kita berdoa, kita ikhtiarkan supaya di samping kemantapan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kita juga mengharapkan bahawa rakan-rakan dari parti-parti yang lain boleh membuka minda mereka ke arah nation building. Kita membina negara kita. Ada banyak cabaran dan saingan luar yang perlu kita hadapi. Di pihak global, serantau dan seumpamanya. Dan saya fikir kita akan lebih jauh ke depan kalau kita boleh mampu selesaikan beberapa hal dalaman kita ini dengan lebih baik, dengan lebih mantap, kurang pembaziran masa kita kepada fitnah, kepada mengata, mengutuk dosa banyak sajalah kan. Ya betul. Sebab al-fitnah tu masyadul minul khat. Menfitnah tu dosa lebih besar daripada membunuh. Ini kita ajar, semua orang tahu dalam kita. Jadi dosa kita membuat fitnah jangan kita ambil ringan. Dan perlu kita hati-hati betul dan kita bina masa depan kita yang lebih mantap. Dan insya-Allah saya fikir kerajaan perpaduan madani itu akan merangkul lebih ramai orang, pimpinan dan masyarakat dan rakyat keseluruhannya insya-Allah. Jadi insya-Allah kesimpulan kita, masa depan kerajaan madani itu makin mantap termasuk menghadapi Piala ke-16. Terima kasih. Sekali lagi saya Mustafa Kamil Ayub selaku host pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kita, kepada Datuk Lukman Adam, ahli MKT UMNO yang rakan lama saya yang cukup akrab dengan saya, termasuk awal reformasi bersama dengan saya dalam perjuangan reformasi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua pendengar. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.